Assalamualaikum, selamat datang ke saluran ajar pendidikan di luar buku teks. Saya Haziq. Saya PA. Assalamualaikum, saya Papa. Selamat datang ke channel Papa dan Danish. Buat anda yang pertama kali datang ke channel ini adalah tentang hobi Papa dan juga Danish. Konten-konten kami adalah seperti unboxing mainan, gadget dan juga barang-barang hobi yang lain. Terdapat juga konten seperti video tutorial editing dan juga konten bermain gitar. Hari ini Papa akan review satu barang yang belum pernah Papa review lagi. Barang tersebut adalah... Oh, dah lama tak buat efek macam ni. Kalau anda semua nak tahu macam mana nak buat efek ni, Papa ada sertakan tutorial di description di bawah. Okey, kita pergi terus kepada topik utama hari ini. Kita akan review barangan merchandise channel Ajar. Jom kita unboxing. Seperti yang kita dapat lihat, baju ini berwarna cyan dan mempunyai imej PA di bahagian hadapan. Ini membuatkan kita merasa yang PA dekat di hati. Tapi bukan setakat di hati saja, dia sampai ke perut juga. Tengoklah gambar ni, sampai ke perut gambar PA tu. Selain daripada itu, baju ini menggunakan material 100% cotton yang berkualiti dan ianya selesa untuk dipakai. Apabila anda memakai baju ini, anda secara automatik akan berasa lebih handsome dan bijak. Tapi ini perasaan anda sajalah. Realitinya belum tentu lagi. Ada yang bertanyakan kenapa Papa tak beli baju channel Ajar yang berwarna pink. Sekiranya anda nak tahu, warna pink tak wujud. Jadi secara automatiknya baju tersebut pun tak wujud. Bijak kan Papa? Kenapa ada orang pakai baju colour pink? Bukan colour pink ni tak wujud ke? Kenapalah aku tak beli baju ni, dah lah limited edition. Okey, sekarang kita akan review barang yang seterusnya. Komik Tempur Nombor. Komik M. Ajar Tempur Nombor Jilid 1 Pulau Tempur. Penulis komik ini adalah Haziq Ajar. Artis komik adalah Kimi dan juga artis warna adalah Just Jimmy 19. Di sini kita dapat lihat PA, Haziq, dan siapakah ini? Adakah ini kekasih Haziq? Ini adalah satu misteri. Kita lihat pada muka belakang pula. Cabaran tempur nombor di Pulau Tempur. Apa yang ada di pulau ini? Adakah ia sekadar permainan biasa? Atau terselindung rahsia yang tidak diketahui umum? Ajar diasaskan oleh Haziq Abdul Rahim, individu yang mempunyai minat mendalam dalam bidang STEM, sains, teknologi, engineering, matematik, dan berusaha untuk membumikannya supaya mudah diterima oleh masyarakat umum menerusi slogan pendidikan luar buku teks. Kesungguhan beliau mempopularkan kandungan pendidikan di persada media sosial mendapat pengiktirafan apabila Ajar menjadi saluran pendidikan pertama di Malaysia yang menerima anugerah Silver Button Play oleh YouTube. Ikuti Ajar sekarang di YouTube, Instagram, Facebook, Twitter Ajar Malaysia. Mari kita lihat isi kandungan di dalam. Apa? Tak nampak? Tak dapat nak tengok? Jika anda berminat untuk melihat isi kandungan komik ini, anda kenalah beli sendiri. Anda boleh beli komik ini daripada laman web Ajar ataupun di Shopee. Tadi anda dah dengar perkara yang best tentang merchandise Ajar ni. Sekarang kita akan bincangkan perkara yang tak best tentang merchandise Ajar ni. Satu-satunya perkara yang tak best tentang merchandise Ajar ni adalah tempoh waktu pre-order.
Tempoh pre-order untuk merchandise Ajar ni amat singkat, iaitu dari 22 September sehingga 27 September yang kemudian di-extend ke 30 September, iaitu cuma 9 hari sahaja untuk kita buat pre-order ni. Untuk orang yang bergaji hujung bulan memang tak ada masalah lah nak beli merchandise ni. Tapi untuk orang yang bergaji awal bulan seperti Papa, memang terpaksa korek tabung lah nak beli benda lah ni. Papa buat apa dengan tamu Danish? Jadi diharap di masa akan datang waktu PO akan lebih panjang, iaitu mungkin 2 minggu atau sebulan atau setahun ataupun sepohon kayu daunnya rimbun. Sekiranya anda berminat untuk mendapatkan merchandise Ajar, anda bolehlah melawati laman web Ajar ataupun beli daripada Shopee. Link Papa telah diletakkan di description di bawah. Itu sahaja setakat ini. Teruskan menyokong channel-channel tempatan. Sokongan anda amat dihargai. Dan jangan juga lupa untuk like dan juga subscribe channel ini untuk konten-konten yang lebih menarik. Papa dan Danish bukan biasa-biasa. Assalamualaikum. Bye-bye.